berbeza. Seterusnya muslimin muslimat, muallimin muallimat, para pendidik, ustaz-ustazah sekalian, alhamdulillah. Malam ini kita akan sambung bacaan kitab kita muka surat 76. Muka surat 76 kita dah sampai qala al-musannifu rahimahullah wa adama an-naf'a bi'ulumihi fid darain amin. As-sifatul 'ashiratu al-wajibatu lahu ta'ala al-hayah. Sifat ke-10 yang wajib bagi Allah Ta'ala al-hayah. Allah Maha Hidup. Hayah ni sifat. Kalau nama bagi zat Allah yang hidup, kita sebut Al-Hayyu ataupun Hayyun. Kalau qiyamuhu ta'ala binafsih, kalau nama Allah tu Qayyum. Macam itulah sifatnya hayah, mausufnya Al-Hayyu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Saya terus baca terjemahan untuk meringkaskan masa. Ia satu sifat yang mengesahkan bagi siapa yang ada pada dirinya sifat al-idrak, yakni mendapatkan seperti ilmu. Nak dapat ilmu macam mana kalau tak hidup? As-sama' dan al-basar, yakni supaya sah bersifat dengannya. Dia seolah-olah macam syarat lah. Hayah ni seolah-olah macam syarat. Kalau tak hidup, macam mana nak jadi orang berilmu? Kalau tak hidup, macam mana nak maha berkuasa? Nak ada, kalau kita pun, kita kata dia tu alim tapi tak hidup. Batang kayu tu alim, tak boleh terima lah, kena hidup. Tapi dia seolah-olah syarat, dia bukan syarat. Sebab syarat ni dia mendahului masyrut. Ni fiqh sikit lah. Macam syarat semayang, syarat tu hak tu dulu. Wuduk dulu, tutup aurat dulu. Orang Arab kata taqdimus syurut alal masyrut. Perlu didahulukan syarat ke atas masyrut. Maknanya ambil wuduk dulu, tutup aurat dulu, cari arah qiblat dulu, baru solat. Sifat Allah dia tak ada dulu-dulu. Dia tak boleh hidup dulu betul baru alim, hidup dulu baru sami', hidup dulu baru basir, kan? Itu kita guna ayat yang betul seolah-olah macam syarat lah. Tak hidup macam mana Tuhan nak berkuasa, nak mendengar apa semua. Jadi hidup tu macam syarat utama lah. Macam, tapi bukan syarat. Macam syarat. Tetapi tidaklah menjadi kemestian apabila memiliki sifat hidup akan bersifat dengan sifat al-idrak. Ada hidup, tak mestilah orang tu hidup dia jadi alim lah, tak mesti. Tapi macam mana nak jadi orang alim kalau tak hidup? Batu tu alim tu, benda tak hidup, kan? Jadi di sini dia kali-kali ayat lah. Setiap yang mati tidak akan ada ilmu, tetapi bukan semua yang hidup itu berilmu. Dipanggil apa dalam ilmu mantiq, umum khusus mutlak. Tiap-tiap menteri itu, tiap-tiap menteri ahli parlimen, tapi bukan semua ahli parlimen menteri itu. Tiap-tiap menteri besar tu adun, tapi bukan semua adun menteri besar. Tidak jenuh, ramai yang menteri besar. Dia macam itulah ayat kali-kali. Tiap-tiap rasul tu nabi. Semua rasul nabi, tapi bukan semua nabi itu rasul. Tiap-tiap yang alim tu hidup, tapi bukan semua hidup tu alim. Hidup jahil pun banyak. Sifat al-hayah ini tidak bersangkutan dengan sesuatu apapun. Dia tak ada takluk. Macam kita mengaji ada qudrah, takluk dengan mumkinat, takluk suluhi, tanjizi, takluk qabdah, apa semua kan petang tadi, tengah hari tadi. Iradah pun ada takluk suluhi qadim, tanjizi qadim, sama' basar,
Allah bertakluk dengan semua yang ada, mawjudat. Kalau hayah dia tak ada takluk, dia hidup je lah. Peranan hidup ni hak lain lah, memainkan peranan sifat-sifat lain. Sifat hayah ini tidak bersangkutan dengan sesuatu apapun, sama ada perkara yang ada diri atau perkara yang tiada. Mawjud, ma'dum tu kita dah belajar lah. Dalil mesti Allah bersifat dengan al-qudrah, al-iradah, al-ilmu dan al-hayah adalah wujudnya makhluk-makhluk ini. Itu dia bawa dalil aqli lah. Kerana jikalau ternafi salah satu daripada sifat yang empat ini, sudah tentu tidak akan ada satu makhluk pun. Apabila didapati makhluk-makhluk ini, maka ketahuilah kita sesungguhnya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat-sifat ini. Dan jalan terhenti kewujudan sekalian makhluk atas empat sifat ini, qudrah, iradah, ilmu dan hayah, kerana Tuhan yang menciptakan sesuatu pekerjaan tidak akan melakukannya melainkan apabila dia benar-benar mengetahui perkara yang hendak diciptakan itu. Dia kena tahu dulu, oh dia boleh buat. Kita lah nisbah kita tahu dulu. Patut nak, macam kita nak buat rumah, boleh, tak apa, pegang tak apa. Kita kena reti. Lepas tu kena ada mau, tak tak ada mood, tak boleh buat. Lepas tu kena ada ilmu. Tu kita lah. Allah dia bukan ni dulu, dia tak ada dulu kemudian sifat dia. Jadi pentingnya ada berkehendak, ada berkuasa, ada ilmu dan ada hidup. Kalau tidak, tak jadilah alam ini. Kemudian ni nisbah kita lah. Dia kata mula-mula kena tahu macam mana nak buat. Macam ibu-ibu nak buat kuih, nak buat kek, kena tahu dulu baru boleh buat. Lepas tu ada kemahuan. Ada orang perempuan dia beli buku tebal, pandai memasak, baca hari-hari, pandai, tak buat, tak jadi juga. Ilmu ada, buku pun pandai masak, bukan nak boleh masak, pandai lah. Baca khatam 5 kali pun tak buat, tak jadi. Buat baru jadi. Jadi ada ilmu, ada kemahuan, ada tenaga. Kena hidup. Tukang masak mati, nak masak macam mana? Jadi dia cerita ni nisbah kita sebagai hamba, kena tahu dulu, kemudian dia berkehendak melakukannya, dan selepas kehendaknya maka dia terus melakukannya dengan sifat qudrahnya. Sudah dimaklumi sesungguhnya yang melakukan sesuatu perkara tidak mestilah bersifat dengan hidup. Hak tu yang utamalah. Kalau mati macam mana nak buat? Hidup Allah ni tak sama dengan kita lah, mukhalafah kan. Kita hidup dengan nyawa, dengan ruh. Allah hidup dengan hayah. Kita punya kehidupan ni berkali-kali sifat kita kan. Hayah kita, hayah di dunia, kehidupan di dunia, kehidupan di alam barzakh, kehidupan di alam akhirat. Hidup gitu. Berapa kali hayah, bilang tuan tu pun dah 3. Saya ada tulis hadis, 40 hadis kehidupan di alam barzakh dan akhirat. Dunia semua tahu lah. Nak tengok hidup alam barzakh nanti tu gimana kehidupan kita. Ada kehidupan dia. Nanti kehidupan dalam syurga pula lain-lain tu. Allah hidup dia satu tu lah. Sifat hayah dia satu saja, tak berbilang-bilang. Hayah dia tak sama dengan kita. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kursi yang disebut sebagai ayat teragung dalam Quran, ayat paling istimewa dalam Quran, ayat paling sempoi orang Penang kata. Dalam Quran ni ayat paling sempoi ayat apa? Ayat kursi. Nabi pernah tanya sahabat Nabi yang dia ni memang diakui oleh guru-guru Quran di Madinah. Dia digelar Sayyidul Qurra, ketua qari-qari'ah, ketua pembaca Quran, guru Quran terbaik di Madinah. Nama dia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Nabi panggil dia Abu Munzir, kunyah dia Abu Munzir. Satu hari Nabi tanya dia,
At-tadri, wahai Abu Muzir, adakah kau tahu ayat mana yang paling sempoi dalam Quran? Ayu ayatin a'zamu fil Quran, ayat mana paling hebat, the grand dalam Quran? Quran ayat banyak. Dia merendah diri, dia kata Allah dan Rasul tahu, saya tak tahu. Nabi tanya lagi, sebab Allah bagi tahu Nabi, Nabi tahu kata dia tahu. Nabi tahu kata dia tahu. Allah abangkan Nabi. Nabi tanya lagi lah, kali dia pun nak kena abang jugalah. Dia kata saya rasa lah ayat kursi betul. Nabi hurut dada dia, Nabi tepuk-tepuk di dada dia, dan Nabi ucap tahniah. Kita pun kalau orang cemerlang ni, kita ucap tahniah. Nabi tepuk dada dia. Kalau kita jenis tepuk belakang, cara Melayu kan, tepuk belakang. Nabi tepuk dada dia. Nabi kata tahniah untukmu kerana ketinggian ilmu. Betul lah tu. Ayat kursi tu ayat teragung. Surah Fatihah surah teragung. Baik. Sifat al-ilmu dan al-iradah dan al-qudrah. Sifat ilmu, iradah, qudrah dinamakan sifat at-ta'thir. Ta'thir ni apa? Sifat Allah ubah daripada hidup kepada mati. Allah ubah kita tu. Dengan sifat-sifat ni lah Allah Ta'ala yang mempunyai sifat-sifat ni, Allah mengubah kita daripada miskin kepada kaya, sedih kepada bahagia, seronok kepada sedih, hidup kepada mati, kerana terhentinya perubahan sesuatu di atas sifat-sifat itu. Kerana orang yang hendak melakukan sesuatu, mestilah dia mengetahui terlebih dahulu perkara yang hendak dilakukannya, iaitu mengetahui sebelum dia berkehendak untuk melakukan perbuatan itu. Selepas menghendakinya, maka barulah diperbuatkan perbuatan itu. Sebagai contoh, apabila sesuatu barang berada di rumah kamu dan kamu hendak mengambilnya, kena tahu dulu barang tu duduk di mana. Maka sudah tentu pengetahuanmu tentang barang itu mendahului kehendak kamu untuk mengambil barang itu. Dan selepas kamu berkehendak ingin mengambilnya, barulah kamu mengambil barang itu dengan sebenarnya. Okey, ta'aluk sifat-sifat di atas mengikut susunan yang dijelaskan itu hanyalah pada hak makhluk. Kena tahu dulu, kena mau dulu, lepas tu buat. Itu semua tu makhluk, dia kata. Untuk membuat sesuatu benda pada mulanya mestilah ada ilmu tentang sesuatu yang hendak dibuatnya itu. Kemudian dia berkeinginan untuk melakukannya, dan kemudian akhirnya barulah dia melakukan pekerjaan tersebut. Adapun pada hak Allah Ta'ala, maka tiada susunan pada sifat-sifatnya kecuali sekadar ta'aqul, yakni andaian di pemikiran kita sahaja. Maka yang mula sekali dalam fikiran kita, tapi hakikatnya Allah dia tak ada ni dulu ni kemudian tu. Dalam fikiran kita sahaja adalah ilmu, kemudian iradah, kemudian al-qudrah. Adapun kuasa mengubah sesuatu dan di luar fikiran akal kita, realiti yang sebenar, maka tiada susunan pada segala sifat-sifat Allah Ta'ala. Maka tidak boleh dikatakan Allah bersifat dengan pengetahuan terlebih dahulu, kemudian bersifat dengan berkehendak, dan kemudian berkuasa. Tidak boleh dikatakan begitu, kerana susunan ini hanya pada hak makhluk sahaja. Maka susunan ini hanyalah semata-mata dalam akal fikiran kita sahaja. Nak bagi mudah faham macam tu lah. Hak ni dulu, hak ni kemudian tu. Macam kita bagi tahu lah sifat Allah 20 tu, kita susun, ulama susun tu nak bagi mudah. Bukan sifat Allah wujud dulu, kemudian qidam, kemudian ni tak. Kalau tak susun gitu, mana boleh sebut serentak 20, sebut serentak. Sepatah perkataan sebut 20. Tak boleh. Dia untuk pengajian, untuk memudahkan, disusun ikut tertibnya. Sifat ke-11 dan ke-12, ni dia gabung dua-dua, nak bagi cepat khatam kitab. Gabung dua-dua tu 11 dan 12 yang wajib bagi Allah Ta'ala: as-sam'u dan al-basar. Dua sifat ini ada. Dua sifat ni sifat wujudiyah.
Dua-dua ni ada di zat Allah Ta'ala. Dia bukan amrun i'tibari, dia memang ada sungguh. Sama' basar ni memang ada. Nanti kita dibuka hijab, kita boleh nampak Allah dan kita boleh nampak sama' basar Allah. Satu malam sahabat Nabi tanya Nabi, kita di akhirat boleh nampak Allah ke? Masalah ru'yatullah boleh ke? Maka Nabi pun bimunasabah, sempena malam tu bulan mengambang, bulan besar. Nabi tu alat bantuan mengajar Nabi lah. Apa tanya kan? Nabi pun kata, apa tengok atas? Apa nampak apa? Dia pun kata nampak bulan. Nampak penuh ke nampak sipi-sipi? Berapa peratus nampak bulan? Dia pun kata nampak penuh, bulan penuh, bulan mengambang. Nabi kata macam itulah nanti kita di akhirat nampak Tuhan very clear. Nabi tak cakap orang putih very clear, nampak jelas. Macam mana? Jangan tanya, masuk syurga dulu. Memang ru'yatullah tu memang boleh nampak. Tu cara Nabi berhujah dengan hujah akal. Boleh je Nabi petik ayat Quran, wujuhun yawma idzin nadhirah. Tu kata kadang-kadang tak perlu pun ayat-ayat ni guna hujah mantiqi, akli pun cukup dah. Apa boleh nampak bulan? Bulan tu jauh nampak kan? Nampak penuh. Begitulah di akhirat orang beriman boleh nampak Tuhan. Kalau ayat Quran dia wujuhun yawma idzin nadhirah, muka orang beriman dalam syurga berseri-seri, serak-serak semua. Ila rabbiha nazirah, kerana diizinkan memandang zat Tuhan yang maha mulia. Tanpa Allah itu bertempat, tanpa Allah tu ada arah mana-mana. Allah tak ada jihah, Allah tak ada tempat, tapi boleh nampak. Dan Allah beritahu orang kafir la mahjubun, mereka terhijab. Dia tak boleh nampak. Di dunia tak nampak, akhirat tak nampak. Dia punya mafhum mukhalafah dia, bila kafir dihalang, mukmin tentu tak dihalang. Baik, dua sifat ni pun kita nampak. Sifat sama', basar, iradah, ilmu, kalam Allah, qudrah sampai kalam ni, sifat ma'ani ni semua ada dekat zat Allah. Nanti kita boleh nampak. Itu dia beritahu. Dan bersangkutan dengan semua perkara yang ada, yang maujudat. Allah boleh dengar, Allah boleh lihat semua yang ada. Tadi kita sebut dah contoh garam. Allah boleh nampak garam, Allah boleh dengar garam, dan masin di garam yang ada itu pun Allah nampak. Kita tak nampak. Pasal tak nampak tu kadang-kadang kita ingatkan gula bulan kopi tu tak nampak atas masin tu. Bulan kopi kacau-kacau-kacau, minum kopi garam. Kalau nampak tak apa. Allah nampak kemanisan gula, kemasinan garam, nampak. Pasal benda tu memang ada, tak atas lidah dia ada. Masin tu ada. Boleh dicapai dengan lidah kita. Ada dan sungguh. Jadi Allah nampak. Kita dengar bunyi. Bunyi baru kita dengar. Allah mendengar ni semua. Allah dengar ni, dengar tiang, walaupun tiang tak bunyi. Tiang ada, Allah dengar. Setiap yang ada lah maujudat, semua Allah boleh dengar dan Allah boleh lihat dengan pendengar dan pelihat Allah. Dengan dua sifat ini tersingkaplah, nyatalah segala perkara yang ada, sama ada perkara itu wajib atau harus. Hak ada ni zat dia sendiri dia nampak, dan kita pun Allah nampak, Allah dengar. Sifat as-sama' dan al-basar bersangkutan dengan zat Allah Ta'ala. Dia tengok, dia dengar zat dia sendiri, dan sifat-sifat ma'aninya. Dia tengok, dia nampak, dia dengar sifat-sifat ma'ani dia. Hak ni yang wajibat, yakni nyata bagi Allah zatnya sendiri dan sifat-sifatnya yang dengan sifat sama'-nya dan basarnya.
Nyata ini tambahan dari tersingkap nyata dengan sifat ilmu. Ilmu dia tahu, hak ni dengar, nampak pula. Selain daripada Allah tahu, ditambah lagi Allah mendengar dan melihat. Sebagai contoh, Allah mendengar dan melihat badan Zaid. Katakan nampak, dengar sekali, sebab badan dia ada, Zaid tu ada badan. Allah nampak, dengar. Kita nampak aja Zaid, tak dengar. Yang kita dengar suara dia. Amru dan dinding. Dinding nampak senyap lah. Tengok dinding, dengar dinding. Tu yang pelik lah. Sebab dinding ada, Allah dengar, kita tak dengar, kita nampak ya. Tu pun pandangan kita terbatas, nampak zahir lah, dalam tak tahu ada apa, kan? Yang Nabi SAW sebut, Allah nampak semut hitam atas batu hitam di malam yang gelam, di malam yang kelam. Malam tu pekat, hitam, batu hitam, atas batu hitam ada semut hitam. Allah, berapa kali hitam lah, hitam. Mana orang nampak, gelap. Allah nampak. Allah mendengar tasbih Nabi Yunus walaupun dalam laut yang dalam, 3 lapis kegelapan, gelap malam, gelap laut, gelap perut ikan. Dia sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Siapa pun tak dengar, tapi suaranya didengari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada line lah, nak telefon pun tak ada line lah bawah laut tu. Oksigen pun tak cukup lah. Lah ni orang buat package kan, kita boleh berjalan laut, boleh tengok ikan jalan. Bukan apa berenang lah. Berenang tu panggil apa? Gigit ni? Snorkeling lah, scuba snorkeling. Bukan, berjalan, jalan kaki. Jalan kaki pakai macam helmet tu. Dia ada wayar, dia menapis kuat atas. Kalau orang kerak wayar tu mesti lemah. Boleh jalan. Pakai tu berapa kilo tau? Saya cerita saya biasa pakai lah. Jalan kan, dia berbagi roti, ikan main, masya-Allah, masya-Allah. Dalam juga. Boleh lah, try pergi sendiri lah. Kaki dah nak bawa. Di sempurna ke mana kan, syok melihat kekuasaan Allah, Maha Suci Allah, subhanallah. Tapi Nabi Yunus dalam lagi. Dia pakai tu macam helmet tu pakai. Kita masuk layak tu baru dia selung kepala. Kalau kita pakai tu berat. Berapa kilo? Kat 10 kilo apa. Jadi dia ada ruang lah. Ayak tak masuk, dia cukup penuh, dia berat. Jalan turun tangga sampai bawah. Gitu. Jadi Nabi Yunus lagi dalam lah. Tapi dia tak panik, tak panik. Dia Nabi, dia Rasul, dia tak panik. Walaupun dalam gelap tu dia tahu Allahus Samad, Allah tempat pergantungan. Ada apa pun panggil Allah, dia dengar. Dia pun berzikir lah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Zikir. Allah mustajabkan doanya. Akhrajnahu minal gham, kami keluarkan dia daripada susah hati. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan begitulah kami tolong orang-orang yang beriman. Siapa-siapa ada problem pun macam itulah. Kalau dia ingat Allah, dia rapat dengan Allah, wa kadzalika nunjil mu'minin, begitulah kami akan tolong orang-orang beriman. Baik. Allah dengar, Allah nampak. Nabi Yunus alaihi salam walaupun dalam laut yang paling dalam. Sifat as-sama' dan al-basar bersangkutan dengan zat Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Ini baca dah bawah. Allah mendengar suara dari pemilik suara, dan Allah juga dapat melihat suara itu. Suara pun Allah lihat. Suara tu ada. Dengar suara, nampak suara. Kita dengarnya tak nampak. Tu beza kita dengan Allah. Allah ada pendengar, dengan pendengar tu Allah boleh mendengar. Allah ada sama', Allah ada basar, pelihat, dengan ada pelihat itu Allah boleh melihat.
Jika kamu bertanya, mendengar suara itu jelas, adapun mendengar tubuh badan Zaid dan dinding itu perkara yang tidak jelas. Begitu juga ta'alluq al-basar dengan suara-suara, yakni Allah melihat suara-suara juga satu perkara yang tidak jelas. Tak fahamlah. Kerana suara-suara biasanya hanya boleh didengari sahaja, bukan boleh dilihat suara. Qulna, kami memberi jawapan, wajib ke atas kita beriman bahawa sifat as-sama' dan al-basar itu bersangkutan dengan segala perkara yang ada. Apa-apa yang ada memang Allah lihat dan dengar. Adapun kaifiatnya, cara Allah melihat suara dan cara Allah mendengar tubuh, maka itu adalah urusan yang majhul, tak dapat diketahui bagi kita. Serah ke Allah lah macam mana tak tahu. Yang penting beriman. Maka Allah Ta'ala mendengar tubuh badan Zaid dan kita tidak tahu bagaimanakah cara Allah mendengar tubuh badannya. Kemudian di bawah tu saya tulis perbezaan sama' basar kita dengan sama' basar Allah. Baca sendirilah muka surat 80 ke 81. Bukan maksudnya Allah mendengar bunyi Zaid berjalan. Dengar, memanglah dengar badan dia tu. Kerana mendengar bunyi jalannya itu termasuk dalam bab mendengar suara. Allah memang mendengar semua jenis suara. Bahkan yang kita maksudkan, sesungguhnya Allah juga mendengar badan Zaid itu sendiri dan mayatnya apabila dia mati, Allah dengar. Sebagai tambahan atas kedengaran bunyi beliau berjalan kaki sebagai contohnya. Tetapi kita tidak tahu bagaimanakah caranya Allah mendengar tubuh si Zaid itu. Perkara ini adalah yang ditaklifkan ke atas setiap lelaki dan perempuan. Hanya Allah yang mengurniakan at-taufiq. Tu ada bawah ada taufik tu apa? Ta'rif taufik pula ada di muka surat 82. Kemudian dalil ayat Quran, dalil naqli dan dalil sifat as-sama' dan basar. Allah berfirman yang bermaksud innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ketahui olehmu sesungguhnya ta'alluq sifat sama' dan basar dengan nisbah kepada makhluk-makhluk adalah suluhi qadim. Sebelum diadakan makhluk suluhi qadim, dan selepas diadakan makhluk ta'alluqnya tanjizi hadis, yakni selepas diadakan makhluk, diciptakan makhluk, maka kesemuanya nyata kepada Allah dengan sifat sama' dan basar. Sebagai tambahan atas nyatanya dengan sifat al-ilmu. Ni dia ulang banyak kali. Allah tahu kita, Allah nampak, Allah dengar. Oleh itu, bagi keduanya sifat sama' dan basar terdapat dua ta'alluq. Suluhi qadim, sebelum kita ada, Allah salahiyatuha, Allah memang layak, memang boleh nak tengok dan nak dengar kita, tapi kita tak ada lagi lah. Allah ada kebolehan untuk mendengar kita, melihat kita, tapi dia tak cipta kita lagi nak tengok macam mana. Dia boleh lah kalau nak tengok sejak azali lagi. Lepas tu bila dia buat kita baru dia tengok. Dia tengok betul-betul tu, yang tu dipanggil tanjizi hadis. Sebab kita ada pun baharu kan, dia tengok makhluk yang baharu, dia dengar makhluk yang baharu. Dia macam qudrah jugalah, suluhi qadim, tanjizi hadis. Tu nisbah dengan kita lah. Kalau dengan Allah sendiri, dia tengok zat dia, dia dengar zat dia, itu qadim lah. Tanjizi pun qadim lah, sebab zatnya qadim. Kalau dia tengok makhluk tu baharu, jadi tanjizi dia hadis. Adapun dengan nisbah Allah Ta'ala dan sifat-sifat ma'aninya sendiri, dia tengok diri dia sendiri. Maka dua sifat ini berta'alluq tanjizi qadim, dengan makna sesungguhnya nyatalah bagi Allah Ta'ala zatnya dan sifat-sifatnya sendiri dengan sifat sama' dan basarnya, yakni Allah Ta'ala mendengar zatnya sendiri dan semua sifat-sifatnya yang jenis ada diri ya, sifat-sifat yang mawujudat, apa tu, dari qudrah sampai kalam.
Sifat-sifat sungguh tu Allah tak tengok, tak dengar lah. Iaitu sifat-sifat al-ma'aninya, seperti qudrah, sama' dan lain-lain. Tetapi kita tidak mengetahui bagaimanakah cara Allah mendengar semua itu. Dan Allah melihat zatnya sendiri dan semua sifatnya yang jenis ada diri, iaitu sifat-sifat al-ma'aninya, seperti sifat qudrah, basar, termasuk basar. Allah dengan pelihat Allah lihat pelihat dia sendiri. Ya. Allah yabsuru basarahu. Allah yasma'u sam'ahu. Allah mendengar akan pendengar dia sendiri itu. Macam tu. Allah melihat akan pelihatnya. Kalau kita tengok mata kita tengok guna cermin lah nak tengok mata kita. Rasa gatal mata ada apa? Kita tengok mata kita sendiri guna perantaraan cermin. Jangan bayang Allah macam tu lah. Allah dia boleh tengok diri dia sendiri. Kita tak ada lagi waktu azali tu. Sekarang dia tengok kita, dia monitor kita, dia tengok habis. Tak ada yang tersembunyi. Tak ada yang tersembunyi sedikit pun daripada penglihatan Allah. Tu ada ulama dulu, dia ajak Imam At-Tusturi. Imam At-Tusturi, dia punya pak menakan dia, apa nama saya tak ingat. Pak menakan dia wali, anak menakan pun wali. Tusturi ni anak menakan. Pak menakan dia ajak hang nak tidur awang. Bahasa kita awang hang nak tidur malam-malam hang baca ni. Dia pun duk amal. Akhirnya anak menakan pun jadi waliullah, kekasih Allah. Ni dalam ilmu akhlak tasawuf lah. Dia ajak satu amalan malam-malam nak tidur, sebut Allahu syahidi, Allahu nazirun ilayya. Allahu syahidi, Allahu nazirun ilayya. Anak menakan ni duk amal, lama-lama dia rasa Allah menyaksikan aku, Allah sentiasa melihat aku. Dia muraqabah, musyahadah, istilah-istilah tasawuf lah kan. Dan anak menakan ni pun akhirnya rapat dengan Allah, banyak amal ibadat, menjadi orang alim, belajar sungguh-sungguh, sehingga dikatakan hak anak menakan ni pun jadi waliullah, kekasih Allah. Nak jadi kekasih Allah ni bila rasa Allah duk tengok duk tak mana apa Allah tengok, tak boleh buat jahat lah. Allah melihat, Allah menyaksikan. Kalau tidak, dia duk cari CCTV nak buat jahat, ada tak? CCTV tak? Ada tak jadi. Tapi kalau rasa sentiasa dipandang Allah, tak ada CCTV pun Allah duk tengok, nak lari tahu mana kan. Sentiasa dalam penglihatan Allah, muraqabatullah. Jadi tauhid ni bukan bahai-bahai gitu saja. Sebenarnya tauhid ni menuju ke arah kita takutlah nak buat dosa. Allah duk tengok. Itu paling penting. Kita kaitkan dengan cerita Sayyidina Umar test seorang budak Budak tu ghulam, budak tu dia tolong jaga kambing, ambil upah. Budak tu ambil upah belah kambing, banyak kambing. Sayyidina Umar kata nak beli seekor. Budak tu kata bukan kambing saya belah kambing orang, ambil upah. Sayyidina Umar kata kambing siapa? Adalah kambing pakcik tu. Jual seekor. Tak boleh, kena tanya tuan dia, saya jaga. Alah, kambing banyak, hang bagi kat aku seekor, hang simpan duit tu, boleh dapat duit. Tuan hang takkan tahu luar seekor ni dia tak perasan seekor beratus-ratus ringgit dah. Jual seekor. Budak ni kata, Umar tak bagi, kita kerja khianat ni, Umar tak bagi, khalifah tak bagi. Sayyidina Umar teh lagi. Sayyidina Umar kata, Umar bukan ada tak ni, kita dua. Dia pun tak kenal kata tu khalifah. Umar tak ada. Jual seekor. Bang, berapa ringgit aku bagi, ambil duit dah. Dia kata kalau Umar tak ada, Tuhan Umar ada. Itu dia. Tuhan Umar ada. Aku nak buat apa pun Umar tak nampak, tapi Tuhan kepada Umar nampak. Sama macam hak cerita susu tu no. Mak dia nak campur ayam,
Tu yang orang duk kata dadih asli dan tak asli pun muhur lah. Mak dia nak campur ayak cerai dadih asli, campur ayak masak, campur susu tepung, dadih asli. Lain lah kalau hak buat tu orang asli, memang asli. Itu madu asli asli hak jual tu orang asli. Jadi budak perempuan tu pun macam tu juga, cakap pelan-pelan, umak tak dengar, tak apa, kita buat ayak. Umak tak dengar, tapi Tuhan umak dengar umak. Masya Allah. Itu yang penting lah. Hadaf dia panggil mengaji ni, kita untuk diri kita dan untuk anak-anak murid kita rapat dengan Allah. Kadang-kadang orang mengaji tauhid ni, dia punya hadaf ni nak bertengkar dengan orang. Dia dapat buah-buah ni, dia pergi kedai kopi, saya marah. Dia tanya orang soalan-soalan, orang tak boleh jawab, dia syok dia dapat banyak buah nak bergaduh. Dulu betul lah pentas-pentas perdebatan tu dulu. Sekarang ni dia lebih kepada tauhid ni untuk ajak orang Allah tu siapa, kita siapa, hubungan kita dengan Allah. Gitu. Ngaji tauhid pun duk tak heran dengan Allah. Tak jadi juga. Baik, ini sifat as-sama' dan al-basar. Muka surat 83. Apa yang telah dibincangkan sebelum ini, bahawa sifat as-sama' dan al-basar bersangkutan dengan segala perkara yang ada diri al-wujudi adalah pendapat Imam As-Sanusi dan pengikut-pengikutnya. Itulah pendapat yang kuat. Allah sama' basar, zatnya, sifat ma'aninya, dan juga kita makhluk dia pun Allah sama' basar. Allah mendengar, melihat kita semua. Yang mana yang wujudiyah, Allah tengok. Ada pendapat yang kedua, waqila, dan kata qil dalam kurungan pendapat dhaif. Ini pun saya tengok ada satu video seorang ustaz dari Terengganu. Dia kata dia pergi singgah sembahyang maghrib, tahu mana tahu, Kelantan ke Terengganu. Ada seorang duk mengajak kuliah maghrib tu, dia macam ni, waqila dan kata qil. Kawan hak mengajak tu kata qil ni dia seorang alim. Qil ni nama ulama. Qil ni hebat, dia bukan calang-calang, dia ulama kabir. Sebab kalau kita buka kitab fiqh, kata qil, dia kata qil ni pun ulama juga. Padahal qil tu dikatakan, mana pendapat tu, fakta tu tak kukuh lah, pendapat dhaif. Ataupun qala ba'dul ulama, telah berkata sebahagian ulama. Bila kita tak berani sebut nama, maknanya pendapat tu lemah. Kita kena berani kalau kita nak naqal. In kunta naqilan fabis-sihhah. Kalau kamu nak menaqal, Imam Nawawi sebut dalam kitab Al-Idah. Betul. Kita sendiri kemas, tapi jangan muhur lah. Jangan muhur sudah. Imam Nawawi sebut dalam kitab tauhidnya Riyadhus Salihin. Orang terkejut, Riyadhus Salihin kita hadis. Tapi tunjuk confident lah. Itu pemuhur. Jadi kalau kita nak ambil apa-apa sebagai hujah, biar sahih. Kalau hadis pun kita kena double check dulu, betulkah itu hadis ke perkataan ulama. Nabi cakap macam tu, kata tambah-tambah orang lain ni kan, dia pun suka check, takut yang kita sebut tu tak tepat kan. In kunta naqilan fabis-sihhah. Kalau kamu menaqal, pastikan sahih. Wa in kunta mudda'iyan, jika kamu pendapat peribadi kamu buat satu dakwaan, fabid dalil, kamu kena ada hujah yang kuat. Kalau kamu berhujah, kena ada hujah yang kuat. Kalau kamu hanya meriwayatkan, ni Imam Nawawi kata, ni Imam Syafi'i kata, kena pastikan betul ke tak dia kata. Apatah lagi hadis, takut bukan hadis dia jadi palsu. Tu takut. Jadi kita lah asatizah semua kan, nak check. Kalau boleh kita check dulu. Tadi ustaz punya tu saya check betul ya tu. Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat tu isnaduhu jayyid. Siapa beristighfar kepada mukminin mukminat, kataballahu lahu apa dia? Hasanatan kan.
mengikut sebanyak bilangan mukminin mukminat kan. Allah tulis kebaikan. Banyak mana orang Islam ada, lelaki perempuan, kita minta ampun kepada semua muslimin muslimat ni, Allah tulis sebanyak bilangan mereka. Allahu akbar. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Berapa juta lah kita dapat pahala. Jadi kita kena double check lah, kena hati-hati lah. Tambah-tambah zaman sekarang ni orang makin pandai, takut kita cakap silap. Oh, tak mana kita tadi? Kata qil. Qil ni bukan nama orang, dia pendapat dhaif. Dia fikir taqil ni ulama dia banyak pendapat dia. Kalau kita buka kitab fiqh, kata qil tahun kata qil tahun ni, dia duk ingat nama orang. Aduh, macam-macam lah. Dan kata qil yakni pendapat dhaif. Sesungguhnya sifat sama' tidak berkaitan, tiada kaitan melainkan dengan suara dan bunyi sahaja. Ini pendapat kedua, kata Allah ada pendengar, dengan pendengar Allah mendengar. Dengar apa? Dengar bunyi-bunyi je. Mana boleh dengar dinding, dengar bunyi je. Dan sifat basar tidak berkaitan melainkan dengan perkara yang boleh dilihat sahaja. Kalau lihat pun lihat boleh lihat. Mana ada lihat masin digaram, lihat manis digula, lihat pedas dicabai. Mana ada. Ini pendapat kedua. Tapi pendapat yang sahih, yang tepat, Allah dengar semua yang ada, Allah lihat semua yang ada, termasuk Allah mendengar masin, garam, manis, gula, pedas, cabai. Ni dia bagi jugalah pendapat kedua. Pendapat ni pendapat siapa? Pendapat ni pendapat Sa'duddin At-Taftazani rahimahullah. Imam Sa'duddin Taftazani rahimahullah, yang berkata sam'uhu ta'ala yata'allaqu bil masmu'at wa basaruhu yata'allaqu bil mubsarat. Artinya sifat sama' Allah Ta'ala bersangkutan dengan perkara-perkara yang boleh didengari, suara yang boleh dengar, dan sifat basarnya bersangkutan dengan perkara-perkara yang boleh dilihat. Hak ni dengar, hak ni lihat. Tak apalah. Kalau ada orang kata gitu pun dia tak sesat lah. Sebab itu pun pendapat ulama juga. Sifat sama' Allah bukanlah dengan telinga atau anak telinga, gegendam telinga tu. Begitu juga sifat basarnya bukan dengan anak mata dan bukan dengan kelopak mata. Maha suci Allah dan maha tinggi daripada demikian itu, dengan ketinggian lagi kebesarannya. Nak habis lah, kalam habis lah. Kita Asy'ariyah sampai kalamnya. Kaunuhu tu tak baca, tak apa kan. Kaunuhu tu lebih kurang lah. Nanti kita boleh skip lah esok. Sifat kalam ni panggil ilmul kalam. Perbahasan paling rumit, paling penting dalam sifat 20, sifat kalam. Sehingga ulama tauhid dipanggil mutakallim, mutakallimun, mutakallimin. Sifat ke-13 daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, sifat al-kalam. Tadi Ustaz Haris ada share dengan saya, kami bermuzakarah. Ustaz Haris ni anak murid kepada Tok Guru Haji Saleh. Jadi kalam ni memang rumit sikit lah perbahasan dia. Dulu-dulu zaman Imam Ahmad tu sampai kena sebat, no? Saya khalifah tu kata Al-Quran tu makhluk. Dia kata makhluk. Al-Quran tu datang daripada Allah, dari Lauh Mahfuz, daripada kalamullah. Tapi kalam yang mana satu? Kalam ada banyak. Jadi bila dia sebut kalam Allah makhluk, Quran makhluk, tanpa ada bayan, ada huraian, penjelasan kan, ulama-ulama lain tak beranilah, kerana takut disiksa. Bila tanya Quran makhluk ke qadim, makhluk, selamat. Makhluk ke qadim, makhluk, selamat. Imam Ahmad tak boleh dia kena ada seorang juga, fardu kifayah, kena ada yang berani lawan. Walaupun dia kena sebat, sebab hari-hari kena tibai. Dia pun nak suruh dia kata makhluk, dia tak kata, dia kata qadim tu. Lepas tu dia dipanggil Nasirus Sunnah.
pejuang sunnah, pembantu, penolong sunnah. Dia ahli sunnah lah. Berani dia kena sebat. Bila duk kena tibai selalu ni, dia kena kurung dengan pencuri, kawak malam ni, pencuri. Sampai ke satu peringkat Imam Ahmad ni tak larat dah duk kena sebat. Imam Ahmad ni pun kata dekat pencuri, esok kalau orang tanya Quran makhluk ke qadim, aku jawab macam ulama lain lah, makhluk lah. Sakit dah sebat. Pencuri nasihat, Tuan Syekh jangan. Sabar Tuan Syekh, sabar. Saya ni duk kena tibai juga pasal curi. Saya keluar saya curi lagi. Saya bersabar mengikut hawa nafsu dan godaan syaitan. Curi pun kena sebab pun sebab pi lah. Memang hobi saya curi. Saya tak heran lah, mangli lah. Saya sanggup kena tibai dalam melakukan maksiat. Tok Guru kena sanggup kena tibai lah demi memperjuangkan kalamullah. Oh, nasihat pencuri. Imam Ahmad dia tulis dalam kitab dia. Dia berterima kasih kepada pencuri menyebabkan dia sumut. Dia tak mengalah lah. Dia kata Quran qadim, kena tibai. Sampai satu hari tu dia kena tibai, tali pinggang yang dia pakai tu pecah dan putus. Patutnya terlondeh dah, tapi takdir Allah ni, karamah dia lah. Allah menghargai perjuangan dia. Seluar dia naik sampai ke ketiak dia, jerut besar orang Arab kan. Bila putus tali pinggang, waktu tu Imam Ahmad kata kalau putus ni aku sakit tak apa, malu aku tak boleh. Demi nak tutup kemaluan dia, nak sebut dah tu Quran makhluk, tiba-tiba seluar dia naik sampai ke ketiak, terapung tu tak turun-turun. Boleh baca lah Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Imam Ahmad. Tok Guru dia Imam Syafi'i pun kata makhluk juga. Sebab kalam ni ada banyak hak tulisan tu, perkataan alif bata alif lam mim tu makhluk lah. Baharu lah orang tulis, ada awal ada akhir, ada turun iqra' dulu, habis ayat wattaqu yauman, ada dulu kemudian. Hak tu makhluk. Kertas-kertas ni semua makhluk. Kertas kan. Imam Syafi'i dia pilih hak tu. Bila tanya Quran makhluk ke qadim, dia dalam hati dia kertas tu, tulisan alif bata tu makhluk lah tu. Perkataan orang bagi. Tapi perkata Allah tu qadim. Ni bukan forum nak boleh hurai-hurai. Kena jawab ya, qadim ke makhluk? Silap kata qadim kena sebat. Jadi Imam Syafi'i dia berhelah. Lagipun Imam Syafi'i dia buat masuk dalam istana tu, dia buat tak dengar. Orang panggil dia Muhammad bin Idris, Quran qadim ke makhluk? Buat tak dengar, buat pekak. Tu cara dia lah. Makhluk ke qadim? Buat tak dengar. Sampai raja marah, baru dia terkejut. Ana lah, aku tanya hang lah, Quran qadim ke makhluk? Makhluk. Ana ni makhluk. Dia tunjuk diri dia. Tuanku Sultan maksudkan panggil saya kah? Kan panggil Tok Guru lain. Ana panggil hang lah, berkali-kali panggil, buat tak dengar. Makhluk. Lepas maksud dia aku ni makhluk. Ataupun Quran yang dia maksudkan ialah tulisan, tapi yang originalnya qadim lah, berasal daripada kalamullah. Ada Quran di Lauh Mahfuz, turun ke langit dunia, kemudian turun kat Nabi sikit-sikit. Asal usulnya daripada kalam Allah lah. Kalam Allah ada 4 Ustaz Harino. Ada 2 yang qadim, 2 yang makhluk. 2 qadim guna ini. Ada 2 yang baharu. Nanti kita share lah. Saya nak cerita pun, ada dia punya Tok Guru Haji Saleh tulis tu, anak murid salin. Kalau perkata yang ada di zat Allah, kalam zati, yang tu memang qadim, tidak berhuruf, tidak bersuara. Ibarat kita macam peti suara lah kalau kita ni. Hak tu ada dekat zat Allah. Tak ada dulu, tak ada kemudian, tak ada huruf, tak ada suara. Kalam apa lagi? Kalam ismi ya? Kalam ismi ataupun kalam zati, kalam yang ada di zat Allah.
sifat kalam yang ada di diri Allah itu memang qadim. Kalau itu yang raja maksudkan Al-Quran qadim ke makhluk, dia maksudkan perkata Allah pi kata makhluk jama'. Imam Ahmad dia tak mau kata makhluk, dia nak kata qadim juga walaupun kena pukul teruk. Yang kedua kalam apa lagi? Kalam yang Allah mau berkata tu nafsani. Nombor dua dipanggil kalam nafsani. Nafsani ni kalau ibarat kita ni macam kita ada peti suara. Kita tak cakap pun, kita duk cakap lah hati. Kita duk rancang macam orang nak panggil kita tazkirah, 5 minit lagi akan kita jemput ustaz sekian-sekian. Jadi dia pun duk prepare nak cakap apa kan. Cakap lah hati ya. Jadi Allah ada perkata. Kalau Allah tak cakap pun Allah tak bisu. Tak ada perkata tu baru bisu. Perkata lawan dia bisu. Diam lawan dia apa? Bercakap lawan dia tak bercakap, bukan bisu. Jadi Allah kalau tak bercakap pun Allah ada apa? Mahu bercakap, mahu berkata-kata. Macam tu. Allah nak cakap, Allah nak cakap tu. Yang tu yang kata Tok Wahid Saleh, ada yang Quran kata manafidat kalimatullah. Kalimah Allah tak habis-habis. Di diri Allah ada perkata, dengan perkata tu Allah boleh berkata-kata. Tapi bukan mana Allah berkata-kata tak berhenti-berhenti siang malam pagi petang hari-hari. Tu sampai tak, kalau kita kata boleh tiak sampai tak berhenti langsung. Yang penting Allah tak bisu. Yang penting sekali Allah tak bisu. Allah ada perkata di zatnya. Allah boleh berkata-kata bila Allah mau nak berkata, bila pun boleh berkata. Kemudian kalau berkata-kata tu, yang tu dengan perkata tu Allah berkata-kata. Itu baru kan? Berkata ni dia macam tanjizi hadis, macam menciptakan. Bila ada kudrah, perkuasa Allah cipta hak ni, cipta ni, itu baru. Berkata-kata baru. Allah bercakap dengan Nabi Musa, ada tarikhnya. Allah bercakap dengan Nabi Muhammad Isra Mi'raj, ada tahun yang berbeza-beza, itu baru. Berkata-kata baru. Yang keempat, perkataan. Hak terbit bentuk suara Jibril baca kat Nabi Muhammad. Lepas tu mai zaman Sayyidina Abu Bakar kan, ditulis kan jam'ul Quran, himpun Quran yang ada atas tulang, atas daun, atas tu, himpun tulis balik. Zaman Sayyidina Osman siap mushaf Osman, itu perkataan. Perkataan ada sauti, ada kitabah. Itu baru. Gitu. Jadi ada perkata, ada mahu berkata, macam cakap lah hati ya kita. Ada berkata-kata dan ada perkataan. Yang betul-betul qadim tu, yang perkata dengan mau cakap. Tak cakap pun dia mau cakap, dia boleh lah nak cakap. Dia diam tu, diam bukan lawannya bisu. Diam lawannya cakap. Dia ni cakap, yatakallam, hada yaskut. Orang ni cakap, orang ni senyap. Tuan-tuan senyap, tak bisu. Kita masuk perpustakaan, diam, senyap, bukan bisu. Yang bisu tu kalau tak ada perkata. Tak ada perkata, bisu. Itulah yang khulasatul mawdu' kita ni. Kalam ni dia ada 4. Nanti kalau siapa yang ada nombor telefon kan, minta nombor telefon Ustaz Harith boleh sebarkan lah, ataupun bagi ke Ustaz Muaz kan, jadi peserta-peserta boleh baca sendiri. Kalam nafsi, kalam ismi, kalam apa lagi, nafsani, kalam masdari. Hak perkataan tu panggil apa? Ma hasala bil masdar. Yang tu baharu. Dua baharu, dua qadim. Perkata dengan mau nak berkata-kata tu, yang tu qadim. Itu memang tak ada dulu, tak ada kemudian lah bagi Allah. Ia satu sifat yang qadim yang ada di zat Allah. Ni kalam zati ya, kalam ismi ni bagi. Hak ada kat Tuhan tu. Ia tidak berhuruf dan tidak bersuara, suci dari terdahulu terkemudian. I'rab, bina, semua tak boleh. Kalau ayat Quran kita boleh i'rab dalam nahwu. Ada mabni, ada mu'rab. Dan berbeza dengan kalam sekalian makhluk.
Bukan yang dimaksudkan dengan kalam Allah yang wajib baginya itu lafaz-lafaz. Ini perkataan. Lafaz-lafaz yang mulia Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana lafaz-lafaz ini adalah baharu. Ini maqama bil masdar. Yang ini perkataan yang orang baca keluar suara, yang tertulis di helaian-helaian mushaf. Yang tu baharu. Tapi nak sebut Al-Quran makhluk, takut jadi orang salah faham. Jadi perlu dalam majlis ilmu macam ni kita boleh pecahkanlah mana kalam qadim, mana kalam makhluk. Sedangkan sifat al-kalam yang ada di zat Allah Ta'ala adalah qadim. Dan lafaz-lafaz yang mulia itu, ayat-ayat Quran tu, yang berbentuk tulisan, perkataan, bacaan tu, mengandungi sifat terdahulu, terkemudian, i'rab, beberapa surah dan beberapa ayat. Sifat al-kalam yang qadim sunyi dari semua perkara tu, tak ada dulu kemudian i'rab, bina, semua tak ada. Maka tidak terkandung dalamnya ayat-ayat, surah-surah dan i'rab. Kerana lafaz-lafaz yang mulia ini mengandungi huruf dan bunyi suara. Sedangkan sifat yang qadim itu suci daripada huruf dan semua bunyi suara, seperti yang telah kita jelaskan sebelum ini. Yang di Lauh Mahfuz pun dia bertukar jadi perkataan sebab dia tertulis daripada Allah. Allah suruh malaikat memahami kehendak Allah, malaikat tulis. Hak tertulis di Lauh Mahfuz tu makhluk sebab dia perkataan. Dari Lauh Mahfuz tu turun ke langit dunia, dari langit dunia tu jumpa Nabi Muhammad di Gua Hira, dibacakan. Inna jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Itu berbentuk perkataan. Itu dia ma hasala bil masdar. Berkata-kata baru, perkata qadim. Merancang untuk berkata qadim. Perkata qadim. Allah lah ni duk nak cakap, ada saja benda yang Allah cakap dengan diri dia sendiri ke, ataupun Allah nak cakap apa-apa, macam kita ni cakaplah hati lah, itu pun qadim lah kalau nisbah bagi Allah. Berkata-kata baru. Bercakap dengan Nabi Musa, ada time dia, ada malam dia, ada tempat dia di Tur Sina. Cakap dengan Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Itu perkataan baharu, berkata-kata baharu, perkataan baru. Tu yang pada tak terjemah kalam tu dengan berkata-kata. Kalau tidak, dia tak kena dengan sifatun qadimatun tu. Dia tak terjemah berkata-kata. Berkata-kata dia ikut masa. Macam kita pun orang panggil ceramah, kita rancang dulu dalam hati kita nak cakap apa. Orang bagi mikrofon sampai giliran kita pun buatlah pengucapan. Itu baharu. Ada masa orang bagi 45 minit, ada mula, ada habis, ada muqaddimah kan. Cakap berkata-kata. Baik. Sampai ke apa? Ustaz Muaz. Habis dah? Ya? Habiskan kalam? Boleh. Ya, baik. Kita habiskan ni nah. Tu kalau faham part tu kira habis dah tu kalam tu. Perkata, kemampuan untuk berkata tapi tak kata. Macam kita ni tu cakaplah hati ya. Nak cakap, many time orang suruh cakap, kita buka mulut lah. Kita dah buat prepare, persediaan untuk cakap. Gitu. Itu pun qadim. Itu manafidat kalimatullah. Tak habis-habis kalimah Allah. Kalau 7 lautan pun kering kan kalimat Allah. Banyak Allah nak bercakap ni, banyak benda. Kita tak banyak, masa kita modal sikit. Allah boleh cakap banyak, tak habis-habis. Perkata, kemampuan, keupayaannya untuk berkata tapi tak katalah. Tak kata tu bukan bisu kan, diam bukan bisu.
Yang ketiga, berkata-kata itu baharu, perkataan juga baharu. Jadi beza empat tu istilah Melayu lah. Istilah Melayu kita. Baik, kita sambung. Sifat al-kalam yang qadim, sunyi dari perkara itu. Kita baca perenggan bawah. Lafaz-lafaz yang mulia ini tidak menunjukkan ke atas sifat al-kalam yang qadim itu. Ayat Al-Quran memang mulia, tak boleh pijak, nak sentuh ke dalam wuduk dia mulia. La yamassuhu illal mutahharun, tak boleh sentuh kecuali suci. Dia mulia, lafzul jalalah. Ayat-ayat Quran ni suci, tapi dia bukan kalam zat Allah tu, bukan. Dengan makna sesungguhnya sifat al-kalam yang qadim itu difahami dengan dari lafaz-lafaz ni. Lafaz-lafaz ni menunjukkan kata Allah ada kalam qadim, tapi lafaz-lafaz ni bukan qadim. Bahkan apa yang difahami dari lafaz-lafaz ini bersamaan dengan apa yang difahami dari sifat al-kalam yang qadim itu. Dia memang yang ni macam kopi lah. Yang asli ada ke Allah tu hak tu lah. Macam orang duk cop lah. Diakui sah seperti salinan asal macam tu lah. Jadi Quran ni kita kena beradab juga. Sebab dia berasal dari kalam Allah yang qadim. Dia mai dalam bentuk perkataan. Bahkan apa yang difahami daripada lafaz-lafaz ini bersamaan dengan apa yang difahami dari sifat kalam yang qadim itu. Jikalau dibukakan daripada kita hijab, kalau kita boleh tengok kalam Allah tu, sudah tentu kita dapat mendengar dari sifat al-kalam yang qadim itu. Maka kesimpulannya sesungguhnya lafaz-lafaz ini menunjukkan ke atas makna, dan makna ini bersamaan dengan apa yang difahami dari sifat al-kalam yang ada di zat Allah Ta'ala. Maka pastikan kamu dapat memahami perbezaan ini dengan baik. Beza antara perkataan dengan perkata, kerana ramai orang telah salah faham dalam hal ini. Sifat al-kalam yang qadim dan lafaz-lafaz yang mulia ini kesemuanya dinamakan Al-Quran. Jadi Quran ni kalau zaman Imam Ahmad bin Hanbal perlu ditanya balik Quran mana yang dimaksudkan. Kalau Quran itu dimaksudkan kalam yang ada di zat Allah, tak boleh kata makhluk. Tapi kalau Quran itu helaian-helaian retas, tulisan alif al-hijaiyah, alif sampai ya, itu makhluk lah. Tapi dekat orang awam kita tak boleh kata Quran kita siap angkat lagi ni, Quran ni makhluk lagi ni pun habis kontroversi ya. Orang pun tak tahu, orang tak tahu Quran tu qadim kan. Quran dalam bentuk perkataan, tapi makna dia tu memang tak lari lah. Nabi tak ubah sikit pun, memang datang daripada Allah. Yang Nabi olah dengan izin Allah, yang tu hadis qudsi. Yang Nabi cakap sendiri tanpa perantaraan Jibril, itu hadis qudsi, Quran, semuanya wahyu daripada Allah. Cuma lafaz-lafaz yang mulia ini adalah makhluk. Yang ditulis di Lauh Mahfuz itu makhluk, yang ditulis atas layar-layar kertas makhluk. Malaikat Jibril alaihi salam membawa turunnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dekat Jibril Allah suruh dia pergi tengok kat Lauh Mahfuz, dia faham, dia mai cerita kat Nabi dengan bahasa Arab. Hak dekat Allah tak ada bahasa Arab pun, iaitu selepas diturunkannya pada malam Lailatul Qadar ke Baitul Izzah yang bertempat di langit dunia. Turun semua 30 juzuk dari Lauh Mahfuz, turun ke langit dunia malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kemudian daripada langit dunia tu turun sikit-sikit kat Nabi. 13 tahun Nabi duduk Mekah, 10 tahun Nabi duduk Madinah. Turun sikit-sikit lah, munajjaman, berperingkat-peringkat, mengikut sababun nuzul. Ada sebab-sebab tertentu turun, sebab tertentu turun.
Dikatakan lafaz-lafaz yang mulia ini diturunkan di Baitul Izzah, langit dunia, secara sekaligus 30 juzuk. Kemudian diturunkan pula kepada Nabi SAW selama 20 tahun atau 23 tahun atau 25 tahun. Tapi pendapat yang masyhurnya 23 tahun lah. 13 tahun Nabi duduk di Mekah, 10 tahun Nabi duduk Madinah. Dan kata qil, bukan nama ulama, kata qil, pendapat yang lemah, dhaif, diturunkan Al-Quran di Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar sekadar yang memadai untuk tempoh setahun saja. Allah buat turun di Baitul Izzah tu bajet setahunnya. Kata Nabi buat turun dekat, malaikat buat turun kat Nabi, habis cukup setahun, dari Lauh Mahfuz turun lagi ke langit dunia untuk setahun pula. Peruntukan setahun. Jadi ada dua pendapat lah. Baitul Izzah ni turun perhabis 30 juzuk ataupun cukup-cukup untuk setahun. Dan tidaklah diturunkan di Baitul Izzah secara sekaligus 30 juzuk. Dan yang diturunkan kepada Nabi SAW adalah lafaz dan makna. Bila lafaz ni dia bukan qadim. Qadim dia tak ada lafaz. Kita dalam nahwu kalam tu berlafaz. Al-kalamu huwal lafzu. Awal-awal lafaz. Tu kalam kita. Tengaji kan matan jurmiah kan, kalam kita berlafaz. Dia ada ayat sekurang-kurangnya kena dua, istaqim, ada fi'il ada fa'il, kena ada dua tersusun kan, murakkaban kan, al-kalamu wal lafzul murakkabu. Kalam Allah dia bukan murakkab, mufidu bil wad'i kan, wa aqsamuhu thalathatun. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Sekurang-kurangnya kena dua kalimah, fi'il dengan fa'il, istaqim. Fi'il amar dalamnya ada fa'il anta, ada dua. Kalam Allah dia bukan macam tersusun-susun macam tu. Kalam perkata dan mahu berkata, yang tu qadim. Kata qil, pendapat yang lemah, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW makna saja. Ada yang kata begitu, tapi sebenarnya makna lafaz semua daripada Allah. Kemudian mereka yang berpendapat dengan pendapat ini, diturunkan makna saja, berbeza pendapat tentang lafaz-lafaz yang mulia ini diungkapkan oleh siapa. Ada yang berpendapat Nabi Muhammad SAW yang mengungkap makna ayat Al-Quran dengan lafaz-lafaz daripada mulut Nabi sendiri. Hak tu ada kursi, kalau Nabi olah sendiri ada kursi. Dan ada juga yang berpendapat Jibril alaihissalam yang mengungkapkan makna ayat Al-Quran dengan lafaz-lafaz darinya. Dan pendapat yang kuat, sesungguhnya diturunkan lafaz dan makna kedua-duanya kepada Nabi SAW. Kesimpulannya, sifat yang ada di zat Allah itu adalah qadim. Ia tidak berhuruf dan tidak bersuara. Hak Allah macam kita ni duk cakap lah hati tu pun tak ada huruf, tak ada suara. Perkata Allah tak ada huruf, tak ada suara. Golongan Al-Mu'tazilah merasa muskil. Adakah ada kalam yang tidak berhuruf? Ahlu Sunnah memberi jawapan, bicara dalam hati itu juga macam kita pun tak ada huruf, cakap lah hati. Ustaz Zamri bila nak berhenti tahu tak lah, ngantuk dia cakap, nampak macam senyum dalam hati, kata apa tak tahu. Zatis sudur kan, alimun bi zatis sudur, Allah tahu isi hati. Ngantuk ni nak tidur lah, habis bila lah 2 muka surat lagi baca terus lah. Tu orang panggil cakaplah hati. Cakap tak ada huruf, duk rancang nak bercakap. Jadi ahli sunnah buat contoh hadithun nafsi, cakaplah hati pun tak ada huruf. Kalau manusia boleh tanpa huruf, tanpa suara, cakaplah hati, takkan Allah tak boleh kot? Allah lebih lagi lah. Maka itu menjadi tanda adanya kalam yang tidak berhuruf dan bersuara. Panggil kalam nafsani lah bagi Allah. Kalau kita hadithun nafsi, kalam nafsani, kita hadithun nafsi. Saya tak boleh kata Allah cakaplah hati. Ya Allah ada hati pula no. Cakaplah hati, ya ada hati ya. Gitu pula.
Bukanlah maksud ahli sunnah ingin menyamakan kalam Allah dengan bicara dalam hati itu, kerana kalam Allah itu qadim, sedangkan bicara dalam hati pula baharu. Bahkan yang mereka maksudkan adalah mematahkan hujah golongan Al-Mu'tazilah yang berpandangan tiada kalam tanpa huruf dan tanpa suara. Dalil sifat al-kalam itu wajib bagi Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima, maksudnya dan Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benar bicara. Ta'alluq al-kalam sama ada dengan ta'alluq al-ilmu, sama ya. Ta'alluq ilmu, ta'alluq kalam, maknanya Allah boleh berbicara, Allah boleh cakap tentang dirinya, macam qul huwallahu ahad. Allah boleh bercakap tentang benda mustahil, boleh, lam yalid wa lam yulad. Dan Allah boleh bercakap tentang kita lah, afala yanzuruna ilal ibil, cubalah kamu tengok unta. Allah cakap tentang dirinya, makhluknya, dan benda mustahil pun Allah cakap. Tak ada anak lah apa semua Allah cakap. Ta'alluq dia macam ta'alluq ilmu, makna wajibat, mustahilat dan jaizat, iaitu bersangkutan dengan segala yang wajib, harus dan mustahil. Tetapi ta'alluq ilmu adalah ta'alluq inkishaf, nyata, dengan makna perkara-perkara yang wajib, harus dan mustahil itu nyata bagi Allah Ta'ala dengan sifat ilmunya. Sementara ta'alluq sifat kalam adalah ta'alluq dalalah, petunjuk, dengan makna jikalau dibukakan hijab kita dan kita dapat mendengar kalam Allah yang qadim itu, sudah tentu kita dapat memahami dalalah, petunjuk dari sifat al-kalam itu. Allah cakap ni apa petunjuk dia? Ada petunjuk-petunjuk dia lah. Macam dalam usul fiqh pun, bila suruhan Allah menunjukkan wajib ke sunat ke, dalalatul alfaz. Ni makna dia wajib, ni makna makruh, ni makna dia adalah. Dan khitabullah tu kita cuba memahami petunjuk-petunjuk daripada kalam Allah, bicara Allah. Jadi kita berhenti takat ni dulu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Saya serahkan kembali kepada Fadil Ustaz Muaz.